Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi di channel Emery's Kitchen. Hari ini saya nak kongsikan resepi kuih lapis Thai yang lembut, kenyal dan lemak manis. Okey, mula-mula kita sediakan dulu tepungnya. Untuk kuih lapis Thai ini saya gunakan tepung ubi kayu. Okey, masukkan 150 gram tepung ubi kayu tadi ke dalam mangkuk. Kemudian campurkan juga dengan 50 gram tepung jagung. Okey, santan lebih kurang 200 ml. Yang satu kotak tu boleh je kita campur dengan sedikit air. Okey, masukkan juga 50 gram gula pasir. Okey, kesemua bahan ni kacau dulu sehingga sebati. Okey, bila dah sebati macam ni, bolehlah bahagikan kepada dua adunan. Okey, satu bahagian tu boleh masukkan 100 ml air pandan dan juga sedikit berwarna hijau apple untuk nak naikkan warna hijau. Satu bahagian lagi tu boleh tambahkan sedikit air lebih kurang 100 ml untuk nak samakan kuantiti bagi kedua-dua bahagian. Okey, semua bahan ni kita kacau rata sehingga warna hijau tadi tu bercampur rata. Sediakan bekas kontainer, kemudian kita oleskan dengan sedikit minyak supaya bila kuih dah masak nanti tu senang untuk keluarkan daripada acuan. Untuk lapisan pertama ni saya lapis dengan yang adunan putih dahulu sebanyak 100 ml dan kukus selama 5 minit. Okey, bila lapisan pertama tu dah masak, bolehlah kita tindan dengan warna hijau dan kukus lagi selama 5 minit. So macam itulah step dia, buat secara berulang-ulang sehingga semua lapisan tu habis dikukus. Dan lapisan yang terakhir ni kita kena kukus lama jugalah, lebih kurang 15 minit macam tu, ataupun sehingga kuih ni masak. Bila kuih dah masak, keluarkan daripada periuk pengukus, kemudian sejukkan dulu bawah kipas lebih kurang setengah jam. Okey, ni dia kuih tadi dah pun betul-betul sejuk, barulah terbalikkan ke atas pinggan ataupun dulang. Okey, gunakan pisau yang tajam, kemudian potong mengikut sukatan yang kita nak. Okey, ni dia dah siap pun kuih lapis Thai tadi. Okey, dia punya tekstur tu agak kenyal sebab gunakan tepung ubi kayu. Okey, kalau guna tepung beras tu dia punya tekstur tu agak lembut sikit dan rasa dia pun sangat sedap, lemak-lemak manis dan aroma daripada pandan tu memang menambahkan rasa lagi. Senang je kan nak buat kuih lapis Thai. Okey, itu saja perkongsian pada kali ini. Jumpa lagi pada video yang akan datang. Jangan lupa like dan subscribe. Thank you. Bye.